Ayo kita imbas apa yang berlaku ke atas penerbangan SQ321 yang menyebabkan insiden maut pertama SIA sejak tahun 2000. Penerbangan itu berlepas dari London menuju Singapura pada 20 Mei 2024, namun menempuh gelora udara dahsyat di selatan Filipina dan ia menjunam lebih 50 meter dari segi altitude dalam masa kurang 5 saat sahaja, serta mengalami perubahan mendadak pada daya graviti. Penumpang yang tidak mengenakan tali pinggang keledar melambung ke atas dan kemudian terhumban semula ke bawah. Pesawat itu terpaksa membuat pendaratan cemas di Bangkok bagi bantuan perubatan. Seorang penumpang warga UK meninggal dunia mungkin akibat serangan jantung. 7 lagi mengalami kecederaan kepala kritikal, manakala 18 yang lain dimasukkan ke hospital. Menurut SIA, sejumlah 79 orang di atas pesawat itu cedera. Selama beberapa minggu selepas itu, SIA menggantung khidmat hidangan makanan dalam pesawat sekiranya tanda tali pinggang keledar dinyalakan. Kru kabin juga dikehendaki mengenakan tali pinggang keledar. Pada Disember 2024, SIA menyertai platform global untuk bertukar-tukar data mengenai gelora udara secara masa nyata.